bermula dengan mendaftar akaun emas, kemudian dia terus buat tabungan 5 dinar. Dan adik saya ini set target iaitu mencapai 5 dinar ini dengan kaedah EPP. Kita panggil EPP tu Easy Payment Purchase. Elmiluk Muhammad masih lagi belajar dalam bidang PhD di Korea. Jadi walaupun duduk dekat Switzerland tapi sambung belajar. Jadi pun komitmen untuk student nak menabung banyak tu mungkin ada kekurangan. Sebab apa? Sebab perlukan duit untuk belajar, untuk mobile, dia nak pergi ke Switzerland, balik ke Malaysia pula dengan urusan tu. So banyak wang diperlukan. Tetapi sebabkan sudah janji untuk ikat perkahwinan dengan bermodalkan 5 dinar emas ni, maka Elmiluk telah menyuruh adik saya Afifah buat EPP. Yang mana EPP tersebut dibuat, adik saya kata dalam Januari Februari macam tu dia mula mendaftar akaun emas, terus buat EPP 5 dinar. Jadi waktu tu tuan-puan ingat saya kalau Januari tahun 2025 ada RM409 adalah untuk harga ketika 1 Januari tahun 2025. 1 dinar bersamaan dengan, kejap saya cek jeng. Okey, 1 dinar bersamaan dengan 2,900. Nampak tak? Tapi adik saya bukan ada 1 dinar. Bukan 2 dinar. Bukan 3 dinar. Bukan 4 dinar. Tapi 5 dinar, tuan-puan. Jadi 5 dinar bersamaan dengan 2,965 kali dengan 5, tuan-puan. 14,000, tuan-puan. 14,850. Modalnya hanya 8,600 sahaja kalau beli pada Januari. Dan Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober. 10 bulan. EPP 10. EPP 10 daripada 8,600, tuan-puan. 8,600 sekarang dah jadi 14,000. Malah hampir 15,000, tuan-puan. Harga emas tertinggi bukan 699. Harga emas tertinggi dah cecah RM704, tuan-puan. Emas adik saya ini bukan hanya 8,000, bukan hanya 10,000, tapi dah jadi 14,900 dan akan jadi 15,000 dan akan jadi 16,000. Kerana kenaikan harga emas.